Hai, saya Dr. Hari Prasad. Saya adalah perunding kanan perubatan dalaman dan diabetes di Hospital Apollo. Hari ini saya ingin mengetengahkan dengan lebih terperinci mengenai diabetes sebagai penyakit tidak berjangkit. Kita semua tahu bahawa diabetes sedang meningkat dengan membimbangkan di negara ini, malah di seluruh dunia. Kita dapat lihat terdapat sekitar 500 juta pesakit diabetes di seluruh dunia. Jadi jika kita melihat secara lebih khusus tentang epidemiologi diabetes, apa yang telah kami kenal pasti ialah peningkatan kadar urbanisasi dan juga gaya hidup sedentari yang menyebabkan peningkatan jumlah pesakit. Selain itu, kita juga perlu mengambil kira populasi yang semakin menua. Kita dapat lihat ramai golongan warga emas yang turut menyumbang kepada peningkatan jumlah pesakit diabetes di seluruh dunia. Jadi, apa yang penting pada masa ini ialah mengenal pasti pesakit diabetes seawal mungkin. Jadi kita mendapati bahawa diabetes adalah penyakit tidak berjangkit yang boleh berlaku akibat faktor genetik, di mana seseorang yang mempunyai kecenderungan genetik boleh menghidap diabetes, atau ia juga boleh disebabkan oleh obesiti atau faktor persekitaran seperti kurangnya aktiviti fizikal atau pengambilan diet berkalori tinggi yang mendorong seseorang menjadi pesakit diabetes. Jadi pada masa ini, apa yang benar-benar kita perlukan ialah menjalankan saringan ke atas individu. Sesiapa sahaja yang berumur sekitar 30 atau 35 tahun yang sangat terdedah atau mempunyai ciri genetik atau kecenderungan genetik untuk menghidap diabetes perlu disaring pada usia 30 atau 35 tahun. Selepas itu saringan perlu dilakukan setiap tahun atau sekali dalam 2 tahun. Dan kemudian sesiapa yang mengalami obesiti, sesiapa yang mempunyai sejarah keluarga diabetes dan diabetes gestasi, seorang wanita yang pernah menghidap diabetes semasa mengandung yang dipanggil diabetes gestasi juga perlu menjalani saringan, iaitu pemeriksaan susulan sepanjang tahun selepas usia 30 hingga 35 tahun. Jadi saringan awal untuk diabetes ini membantu mengenal pasti individu berisiko tinggi daripada menjadi pesakit diabetes. Jadi siri apabila anda dapat mengesan mereka lebih awal, jika mereka dikesan pada peringkat pra-diabetes, anda masih boleh menggalakkan mereka untuk melakukan perubahan gaya hidup yang agresif dari segi pemakanan, aktiviti fizikal dan penurunan berat badan yang boleh mengekalkan pesakit dalam keadaan pra-diabetes atau bahkan membawa mereka ke fasa remisi diabetes di mana mereka masih boleh menjadi bukan pesakit diabetes tanpa memerlukan ubat-ubatan, tanpa sebarang permulaan komplikasi. Semua perkara ini boleh dicegah. Jadi mereka masih boleh berada dalam satu tempoh di mana mereka masih menikmati kehidupan tanpa memerlukan ubat-ubatan dan permulaan komplikasi boleh dicegah. Inilah peranan atau kesedaran yang perlu diwujudkan dalam kalangan masyarakat umum serta individu berisiko tinggi, terutamanya golongan warga emas di mana mereka boleh menjalani saringan awal untuk mencegah permulaan diabetes. Dan jika mereka dikesan menghidap diabetes atau diabetes yang tidak dikesan, kita rawat mereka lebih awal. Mengapa anda perlu merawat mereka lebih awal? Anda dapat mencegah permulaan komplikasi. Diabetes bukan sekadar nombor. Kita bukan merawat nombor di sini. Kita cuba mencegah permulaan komplikasi. Ini boleh jadi komplikasi kecil seperti komplikasi mikrovaskular seperti neuropati diabetes, nefropati atau retinopati yang berkaitan dengan mata, atau boleh juga menjadi komplikasi besar seperti penyakit jantung aterosklerotik yang berkaitan dengan jantung, stroke atau sesuatu yang berkaitan dengan kaki yang dipanggil penyakit vaskular periferi. Jadi di mengerti perkara ini sangat penting sebagai satu kesedaran ataupun secara global untuk mencegah permulaan komplikasi. Pertama sekali, ini akan meletakkan beban yang besar, beban kewangan dan kesihatan bukan sahaja kepada individu tetapi juga kepada keluarga, negeri, negara dan juga secara global. Ini akan mengurangkan simpanan individu yang masih aktif. Jika seseorang dikesan menghidap diabetes dan mengalami komplikasi, ia akan mengurangkan simpanan atau kualiti hidup individu tersebut sekaligus mengurangkan pengeluaran produktiviti seorang individu muda. Jadi semua perkara ini boleh dicegah sekiranya individu tersebut dikenal pasti lebih awal dan dimulakan dengan ubat-ubatan jika perlu pada masa yang sesuai. Ya, jadi itulah peranan pengesanan awal penyakit tidak berjangkit, terutamanya diabetes dan juga hipertensi, kerana kedua-duanya sering wujud bersama. Jadi jika kita dapat mengenal pasti mereka seawal mungkin, kita dapat mencegah permulaan komplikasi dan membantu individu tersebut menjalani kehidupan yang sihat serta memastikan permulaan komplikasi juga dapat dicegah. Di Hospital Apollo, kami dapat menawarkan saringan ini dengan menjalankan pemeriksaan kesihatan secara besar-besaran di mana kami dapat mengesan individu berisiko tinggi lebih awal. Bukan sahaja individu berisiko tinggi, ahli keluarga yang berkaitan dengan mereka juga disaring lebih awal supaya kita dapat mengesan mereka lebih awal, memulakan ubat lebih awal dan menyaring mereka untuk komplikasi. Jika terdapat komplikasi yang tidak dikesan, ini boleh dikenal pasti lebih awal untuk mencegah perkembangan komplikasi tersebut, melambatkan kemajuan komplikasi dan dengan itu anda boleh membantu mereka menjalani kehidupan yang sihat dalam jangka masa panjang. Terima kasih.